ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Kita baca doa ni, niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wat-tazakkur wat-tadhkir wan-nafa' wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Baik. Kita sampai ke tajuk apa? Beriman dengan hari ada? Qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Betul eh? Beriman dengan qadar, yang iaitu qadar janji baik dan jahat. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukurlah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri kemudahan kepada kita, beri inayah kepada kita, beri taufik kepada kita untuk kita sama-sama dapat hadir dalam majlis ilmu lah. Jadi ini merupakan satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Apabila Allah Ta'ala ni sentiasa ikat kita, Allah Ta'ala jadikan kita ini duduk pada jalan ilmu. Kerana orang yang duduk pada jalan ilmu ni, insya-Allah inilah dia jalan yang akan menjadi sebab dipermudahkan kita ke syurga. Semua orang nak masuk syurga. Orang semua nak masuk syurga. Jadi bila nak masuk syurga, kena ambil panduan-panduan perjalanan ke syurga itu daripada Rasulullah. Rasulullah lah yang tunjuk kita jalan. Jadi apa salah satu daripada jalan? Ngaji ni. Ngaji ni faham ke tak faham ke, tapi selagi duduk dalam majlis ilmu, selagi itu kata Rasulullah, itulah jalan yang akan bawa kita ke syurga. Dalam hadis kan Rasulullah kata, man salaka tariqan, siapa yang berjalan di atas satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang diduduk di jalan itu tujuannya untuk nak cari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan di jalan ke syurga. Dia kata ni duduk sentiasa hadir dalam majlis ilmu tu sebenarnya jalan untuk dipermudahkan kita agar kita dapat menikmati nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua nak balik ke sana belaka. Semua kita ni nak balik ke sana, nak balik ke kampung asal, ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. La ilaha illallah. Bacaan.
Allah, Allah. Sebelas. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang berikutnya. Beriman dengan qadar, iaitu janji baik dan juga janji jahat, ataupun ada orang sebut dengan ketentuan baik dan juga ketentuan yang buruk. Baik buruk yang melanda hidup kita ini hakikatnya semua datang daripada Allah. Mana boleh ada hatta benda buruk, mana boleh di luar daripada ilmu Allah? Mesti Allah Ta'ala tahu. Betul tak? Kalau kita kena benda-benda lah yang tak baik sekalipun, adakah itu datang dari siapa? Datang siapa? Allah. Itu hakikatnya lah. Cuma adab kita, apabila menimpa kita benda yang buruk, kita tak nisbahkan kepada Allah. Adab. Faham tak? Kadang-kadang kita kelemahan diri saya, kelemahan diri saya. Itu bercakap dari segi konteks adab. Tapi kalau bercakap dari konteks hakikat, baik buruk ni beriman, ni rukun iman. Kalau kita kata hak jahat ni hak manusia, itu Mu'tazilah itu. Mu'tazilah. Hati-hati Mu'tazilah. Perbuatan hamba ni, bila hamba tu buat, hamba tu sendiri boleh mencipta jahat untuk dia. Kejahatan tu datang betul-betul dengan perbuatan hamba secara mutlak. Mu'tazilah itu. Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ni yakin dengan secara hakikatnya baik buruk datang pada Allah. Memang confirm. Tinggal lagi beza sikit kita ni ahli sunnah, pasal kita ada al-kasbu wal ikhtiyar. Usaha ikhtiar. Jangan jadi Jabariyah, seolah-olah manusia ni tak ada benda-benda. Habis kalau gitu manusia duduk diam. Ada salah. Sebab baik buruk datang pada Allah, kita duduk diam. Kau tak semayang tu, berapa tak semayang? Allah tentu gitu dah, tak semayang. Tu lain pula. Diserah belaka kata. Kita ni syariat itu suruh kita usaha. Pasal kita tak tahu pun. Memang Allah Ta'ala dalam ilmu Allah, tapi kita tidak tahu apa kesudahan hidup kita tak. Dan kita diperintahkan untuk sentiasa al-kasbu wal ikhtiyar. Usaha sama ke arah ni. Mari mengaji ni usaha ni. Nak ke rahmat Allah. Dengan khauf dan rojak. Dengan takut. Dengan berharap. Takut dan berharap. Gitu. Tugas hamba buatlah. Gitulah hamba ni. Dengan khauf wa rojak. Aku sentiasa takut kepada kemurkaan Allah. Tapi aku ni berharap agar aku ni dipilih oleh Allah. Hidupnya kitanya begitu. Al-khawf wa raja, antara takut dan bimbang. Sebab tu orang kalau ada prinsip ini, dia buat taat pun dia bimbang. Dia tak dah nak tengok ke orang, nak kata ke orang. Pasal apa? Saya sekarang ni ahli taat, tapi di sisi Allah mu ni ahli taat ke tak? Di sisi Allah mu ni selamat tak ke akhirat? Tak tahu kan? Macam mana nak kata ke orang? Sebab tu Nabi kata, orang paling beruntung liman syaghalahu aibuh, orang yang terlalu sibuk dengan aib dia. Dah buat taat pun tak? Allah terima ke tak? Mai kat tu pula. Buat taat dah, tapi Allah terima tak ibadat aku? Itu al-khauf war raja tu. Takut dengan Tuhan ni, terima. Tapi rajak tu kuat. Rajak ni harap ya Allah,
terimalah aku ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga ya Allah, jadikanlah aku orang yang selamat di akhirat ya Allah. Harap tu kuat. Jadi orang kalau duduk dalam posisi ni, dia kukuhkan betul-betul. Ketika tu dia tak dang lah nak tengok aib orang. Tak dang, sibuk dengan kekurangan diri, sibuk dengan melihat kat mana tempat duduk diri dia di sisi Allah. Kata. Ini rukun iman ni. Iaitu beriman dengan qada dan juga qadar. Jadi Syekh kata, iaitu mempercayai. Ini rukun iman ya, tuan-tuan. Jangan tergugat kat sini. Mempercayai, maknanya meyakini betul-betul bahawa kebahagiaan, baiklah, benda baik, bahagia, dan kecelakaan, benda buruk lah, itu ialah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau sampai masa aksiden tu, hakikatnya orang yang memandang hakikat tak, aksiden tak? Bukan sebab ni aku naik dengan mu ni aksiden ni. Kalau aku naik sendiri mesti tak aksiden. Tak, memang aksiden dah. Dalam ilmu Allah dah tulis dah. Ni kalau tak naik dengan mu biasa molek je aku naik. Naik dengan mu sekali aksiden selalu. Sebenarnya kalau dia naik dengan siapa-siapa pun hari tu, mesti akan aksiden. Ini hakikat. Baik, buruk datang daripada Allah. Sebab tu orang mukmin kalau dia kemah ni, terpasak dalam hati dia beriman dengan qada, amda saja yang berlaku, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pada Allah. Inna lillah tu alladzina iza asabatuhum musibah, seseorang yang apabila menimpa kepada mereka musibah, qalu, mereka kata, inna lillahi wa inna ilaihi, kami datang pada Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Senyum dia dalam musibah. Senyum dia. Apa? Allah belaka. Mana? Musibah Allah. Itu yang dia kata sampai orang ada nikmat di sebalik musibah, sehingga bahkan dia melihat nikmat pula di balik musibah. Naik motor dengan kawan dia nak mari ngaji ni, aksiden, patah kaki. Patah je kaki, alhamdulillah, syukur. Mana syukur? Nikmat dia patah kaki. Amda nikmat kalau kita naik motor, aksiden patah kaki, nikmat dia nak kena syukur. Ada tak nikmat? Kita ada nikmat. Patah kaki tak nak nikmat lah Ustaz. Ada nikmat? Ada nikmat dia. Sebab masih hidup. Sebab patah kaki. Kalau patah tekak mana? Patah tekak mana teruk pada patah kaki? Allah mampu tak nak buat patah tekak, tapi dia buat patah kaki yang alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nampak? Kalau rasa pun alhamdulillah, syukur ya Allah. Tapi orang bila aksiden patah kaki kok, Allah, ujian benda lah, bala benda pula. Allah Akbar, tak pernah tengok ke nikmat. Tua-tua ni bila sakit gaut, Allah, sakit gaut dah bila lah. Makcik sihat berapa puluh tahun dah sihat. Berapa puluh tahun dah tak gaut. Patutnya alhamdulillah ya Allah, lama dah memberi sihat ya Allah, memberi pula sakit. Ni orang yang redha. Orang ni dia punya sakit dia semua jadi kafaratul dzunub, pengkifarat dosa. Sakit pun Allah ampunkan dosa. Itu kita nak belajar lah tuan-tuan, nak belajar. Kadang-kadang tak mampu nak menguasai lagi, tapi nak belajar. Belajar menerima ketentuan. Menerima ketentuan. Bila ada ketentuan tu, cuba kita tak gopoh. Ada benda-benda ujian, ingat. Lepas tu dia suruh sebut inna lillah tu. Inna lillah tu maksudnya apabila ada musibah,
Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, ulama kata ungkapan yang sunat dibaca pada setiap musibah. Salah satu musibah kematian, tapi bukan kematian je, aksiden ke, benda ke, sakit ke, inna lillah. Inna lillah tu bukan orang mati je, tapi kita familiar inna lillah tu orang mati, familiarnya. Tapi sebenarnya tak, semua musibah. Kadang-kadang kita nak cerita ke orang susah, nak beramal tak? Kata, anak saya aksiden, inna lillah. Tak mati lagi Ustaz, aksiden je. Kalau sebut inna lillah orang aksiden ni macam mati dah. Padahal inna lillah ni musibah. Ada rumah terbakar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran tu kan, alladzina iza asabatuhum musibah, di saat menimpa kepada mereka musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang beginilah, bila mari musibah mereka ingat pada Tuhan. Allah Ta'ala kata ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang inilah Allah Ta'ala akan liputi mereka dengan kasih sayang dan rahmat. Siapa? Bila ada musibah, sabar, kembali pada Allah. Dalam hadis kata Rasulullah, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Di saat Allah Taala kasih kepada seorang hamba, Allah akan uji dia. Allah akan uji hamba tadi. Ujian itu salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Ujian. Banyak dia ni uji. Itu tanda kasih sayang Allah. Kalau dia bersabar. Baik. Okey. Ialah perkara yang ditetapkan oleh Allah. Bukan baiknya, buruk sekali. Bukan baik ya. Tapi dari segi maqam adab. Maqam adab. Macam dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala menisbahkan kebaikan kepada dia dan menisbahkan kejahatan kepada hamba. Maqam adab. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja musibah yang menimpa, ma asabaka min hasanatin, apa saja kebaikan yang melanda kamu daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kamu daripada keburukan daripada dirimu, itu dirimu tu maqam beradab. Kita kalau ada berlaku benda tak molek, Allah, kecuaian hamba, kelemahan. Ada pasal tak nak nisbahkan jahat itu secara zahir kepada Allah, walaupun i'tikad kita tahu hakikat yang mencipta kebaikan dan keburukan itu adalah Allah. Tapi tak nisbah kepada Allah. Baik. Maka tidak ada seorang yang dapat mengetahui akan janji kebahagiaan dan kecelakaan bagi dirinya dan bagi seorang yang lain. Tak ada orang tahu. Dia ni bahagia ke? Dia ni celaka ke? Bagaimana perakhiran hidup dia? Tak ada orang yang tahu. Tak ada seorang pun tahu. Dia tak tahu untuk diri dia, bahkan dia tak boleh tahu untuk orang lain. Illallah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya segala baik buruk tu memang dah dalam ilmu Allah. Ilmu Allah. Jadi bila berlaku je, kita tahulah. Ni bukan baru berlaku tu tanda situ baru Allah Ta'ala baru tahu dah. Dalam ilmu Allah dah azali tu tak ada dah. Ada dah, tahu dah benda tu. Bila berlaku kita pun memastikan, boleh kita tahu. Sebenarnya dalam ketetapan Allah dah, dia ni sekian-sekian hari bulan akan meninggal. Dia aksiden ke, dia tak aksiden ke, dia duduk rumah seorang ke, mesti meninggal. Ada. Semua dalam ilmu Allah dah. Baik semua. Baik. Dan wajib mempercayai bahawa sekalian perkara yang telah berlaku, segala perkara yang telah berlaku, hak lepaslah,
Dan lagi yang akan berlaku itu ialah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kekuasaan Allah. Ada benda saja yang berlaku itu dan lagi akan berlaku semuanya dengan kehendak Allah dan juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dalam Quran Allah Taala kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala amalan-amalan kamu. Beza sikit kita ahli sunnah, tuan-tuan kena ingat. Kita ada diperintahkan dengan usaha dan juga ikhtiar. Terus kita berusaha, berikhtiar. Terus bangun malam, minta taufik daripada Allah, minta inayah daripada Allah supaya Allah bekalkan kita taufik supaya nak buat baik sama. Nak buat baik sama, nak buat baik, nak bawa nak gini, nak buat gini, sentiasa mematuhi syariat. Yang zahirnya orang yang betul dengan syariat, maka itu adalah tanda-tanda orang yang akan berjaya di akhirat. Tu sudah zahirnya begitu. Orang yang jaga sembahyang, bang, ini dijanjikan oleh Allah. Orang yang sembahyang, ini antara Allah Ta'ala dah beri janji. Orang yang begini, buat baik gini, orang yang sedekah, memadamkan api kemurkaan Allah. Ada buat Awak tak nak masuk neraka, tak nak jadi, sentiasa banyak sedekah. Sedekah sir, sedekah yang tersembunyi memadamkan api kemurkaan Allah. Tak? Bersedekah dengan setengah biji tamar. Dia kata Rasulullah dalam hadis, jauhilah dirimu daripada api neraka walau bisyiqqit tamar, walau dengan sebelah buah kurma. Itu syariat kan. Kita tak tahu ni, tapi dengan ilmu Allah tahu dah kita ni guna gaya, tapi kita tak tahu. Jadi buatlah. Nabi kata apa? Nabi kata jauhilah dirimu daripada api neraka, ittaqin nar walau bisyiqqit tamar. Kamu takutlah api neraka, lindungilah dirimu daripada api neraka walau setengah biji kurma. Sedekah. Tak nak masuk neraka, sedekah. Gitu. Bekalan nanti di akhirat untuk menjadikan orang tu sebagai ahli syurga, diredai oleh Allah. Nak amal. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Ayat Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri. Jadi, siapa tu dalam Quran cerita ahli syurga? Orang yang beriman dan beramal. Beramal lah. Nak posisikan kita dalam syurga ni. Itu kerja manusia. Tak usah cerita dah apa dalam ilmu Allah tu. Ilmu Allah tahu dah. Kita ni hamba buat yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Benda apa Nabi bawa datang, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Benda yang Nabi SAW larang tu tinggal. Kata. Baik. Jadi dia kata itu semua adalah dengan penguasaan Allah, ciptaan Allah. Baik. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah fanahnu naqul inna Allah khaliqul. Jadi semua perbuatan hamba yang ikhtiari dan juga ittirari, semuanya datang pada Allah. Ikhtiari ini maksudnya dengan pilihan gitu dah. Dan semua perbuatan hamba yang ittirari yang macam orang terkejut lah. Tiba-tiba terkejut tu di luar ikhtiar kita tak? Terkejut. Itu memang muktamad, confirm. Itu semua datang daripada Allah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah dua-dua. Yang ikhtiar, pilihan kita tu. Kita memilih kan, nak gerak, aku nak berjalan ni. Yang beri kekuatan kita berjalan tu adalah Allah. Confirm. Bukan kita, jangan nisbahkan kepada kita. Kita yang berjalan. Tinggal lagi yang ulama kata mahal. Ini perbincangan yang dalam lah. Kat mana tempat yang kata kita ni diberi pahala, diberi dosa tu? Ulama kata tempat yang diberi pahala, beri dosa tu pada pilihan ni dalam lubuk hati yang dalam ni, kehendak. Ada? Kehendak tu. Itu yang menjadi tempat Allah Subhanahu Wa Taala nak kira. Ni nak beri pahala, ni nak beri dosa.
Tapi perbuatan, maksudnya orang curi. Orang bila dia bergerak curi tu, yang menjadikan perbuatan dia mencuri tu Allah. Tapi kat mana yang Allah Ta'ala kira dosa tu? Itu daripada kehendak dia tu. Dia berikan dosa. Dia letakkan kat situ pahala dan juga dosa. Baik. Okey. Kemudian Syekh kata usaha dan ikhtiar. Nampak? Ni nak cerita ahli sunnah wal jamaah ni, dia ada satu sudut. Kita ittifaq dulu. Sepakat bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Itu ittifaq, ni beriman dengan qada dan qadar. Dia menciptakan hamba-hamba dia dan dia menciptakan segala perbuatan hamba dia. Sama ada perbuatan yang jenis pilihan ataupun perbuatan yang jenis paksaan. Paksaan ni tak sengaja lah, benda yang di luar. Ittirari dipanggil. Jalan-jalan tersepak batu terjatuh. Bukan pilihan kita nak jatuh tu. Itu memang confirm lah. Itu semua daripada perbuatan Allah. Pilihan ataupun paksaan. Ini ittifaq. Ini beza dengan Mu'tazilah ni. Hati-hati. Mu'tazilah dalam bab ni dia kata apa? Hamba ciptakan perbuatan dirinya sendiri dengan kudrat yang Allah Ta'ala bagi. Banyak juga orang salah dia duduk pegang itu. Macam mana awak akad cawang ni? Saya mengangkat cawang ni dengan kuasa yang Allah Ta'ala beri kepada saya ni, saya pun akad. Hakikat yang mengangkat saya, bukan ke Tuhan. Mu'tazilah ada orang. Itu Mu'tazilah tu. Kita kalau duduk fikir-fikir dulu, kita rasa macam itulah. Waktu ahli sunnah, tak, bukan ahli sunnah. Bukan. Maknanya pisau yang sifatnya memotong. Allah Ta'ala bagi pisau sifat motong. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan pisau tak boleh motong? Walau dia tajam, boleh tak boleh? Mana tak sabit dengan tajam tu. Tak sabit dengan tajam tu. Boleh saja memotong walau tanpa tajam. Boleh saja, maknanya memotong tu walau tanpa tajam pun boleh jadi memotong. Tak ada masalah itu. Dalam bab itu tak ada masalah. Sebab apa? Hakikat yang menciptakan perbuatan hamba itu siapa? Adalah Allah. Mu'tazilah ni, dia kata yang melakukan betul-betul perbuatan tu langsung tak ada kaitan dengan Allah. Allah kat mana je? Allah beri dia kuasa. Lepas tu dia pun angkat. Saya ni, jalan ni, kuasa Allah Ta'ala bagi. Maksudnya, hamba tu dia ada hak eksklusif untuk buat satu benda yang Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala bagi dia kuasa je. Yang buat tu dia. Tak boleh gitu. Maksud seolah-olah hamba ni, dia ada juga kuasa-kuasa yang tertentu yang Allah Ta'ala tak buat. Itu Mu'tazilah. Hati-hati Mu'tazilah itu. Itu bukan fahaman ahli sunnati wal jamaah. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala, jadi disebut di sini tuan-tuan, usaha dan ikhtiar, beriman dengan qadar, janji Tuhan, iaitu baik dan jahat, hendaklah menjadikan seorang Islam itu berusaha dan berikhtiar pada serba-serbinya. Kita bukan bila kita beriman dengan qada dan qadar ni, dia akan jadi macam Allah Ta'ala buat baik buruk. Jadi saya tak buat benda lah. Saya tunggu je lah mana baik, mana buruk. Tak. Beriman dengan qada dan qadar, ini kata Syekh, menjadikan seorang tu akan terus berusaha, berikhtiar dalam serba-serbi hidup dia. Nak kenyang, dia makan. Siapa yang menciptakan kenyang? Allah. Siapa yang jadikan kenyang perut ni? Allah. Bukan makan. Boleh tak kalau kita tak makan kenyang? Jadi makan tu apa? Makan tu apa? Sebab usaha. Nak kenyang kan? Usaha lagi masak, makan. Kenyang. Tapi kenyang itu hakikatnya dia langsung tidak ada kaitan dengan usaha kita makan tu. Gini nak cerita ke tuan-tuan? Tak? Tak ada kaitan. Tapi kita makan lah. Jangan tak makan. Cuba kita gini. Sekarang ni saya nak kenyang tapi saya tak nak makan. Tak nak makan. Dah Allah Ta'ala bagi kenyang.
Jadi saya nak duduk rehat je gitu. Boleh? Itu kita diperintahkan. Kita diperintahkan untuk makan. Dalam Quran kata, kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu, jangan kamu membazir. Jelas. Jadi kamu makan tu kenapa? Makan tu kerana perintah Allah. Hakikat yang mengenyangkan adalah Allah. Nak sakit kita tak nak makan ubat. Sakit kepala tak? Bila sakit kepala makan Panadol tak? Jadi boleh tak? Kalau sakit kepala tu kalau tak makan Panadol boleh tak? Boleh tak Allah sembuhkan tanpa Panadol? Boleh, tak ada masalah lah. Tapi pasal apa makan Panadol? Usaha dan ikhtiar. Betul, orang zaman dulu panggil pergi cari rezeki. Maknanya bukan pergi buat rezeki, pergi cari rezeki. Cari rezeki mana? Cari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah tu. Dah cari kau tak jumpa tu, tak jumpa, tak ada rezeki tu. Tak tertulis, gitu tak satu bank. Orang kalau nega restoran, kadang-kadang dia kata kalau ikut zahirnya anda kena tepi jalan, kena gini, kena tak. Orang baru laku. Wish, ada orang nega tak ada. Cerok Kedah ada satu. Saya ingat dekat Batu Hitam tu. Meninggal dah. Kedah dia cerok bawah bukit. Tak ada signboard, tak ada. Kedah kampung. Cerok bawah bukit. Memang tak ada signboard, tak ada apa. Lepas tu Kedah pula gitu gelap je Kedah. Lepas tu menu tak ada dah. Kalau kita pergi nak makan mi goreng je. Tak ada mi goreng Hailam ke, tak ada. Nasi goreng je. Kan orang zaman dulu kan gitu. Kalau mi goreng tu, mi goreng. Tapi sedap. Mi goreng orang lama goreng. Dia tak ada dah. Nak mi goreng kungfu ke, mi goreng tak ada. Mi goreng satu. Dia tahulah benda apa mi goreng tu. Nasi goreng, rojak. 3 je menu dia. Lepas tu menega ikut dang dia. Lepas bulan puasa tak menega. Lepas tu lepas puasa, lepas raya haji ni pula menega. Orang kalau buka kedai gitu memang mampu lah. Dia ni, orang tunggu bila dia nak buka kedai. Orang Pak Wasik. Saya ingat dia. Arwah Pak Wasik. Orang tunggu bila Pak Wasik nak buka kedai. Maksudnya, kalau dah rezeki, biar buat kedai dalam gua pun. Kalau dah rezeki tertulis. Tapi ada orang dah tak tertulis rezeki dia. Rezeki dia bila dia usaha ikhtiar nak buat kedai, dia molek cari kedai tepi jalan, tempat yang sesuai, baru jadi. Tapi memang tertulis dah rezeki dia. Ada tertulis dah rezeki dia di situ berkat usaha dia. Itu kita nak faham. Usaha kena usaha. Kita dari segi syariat zahir kita kena usaha. Nak kenyang makan. Bila sakit ikhtiar berubat. Tapi yang menyembuhkan, yang mengenyangkan adalah Allah. Ada sangkut paut, ada tak sangkut paut daripada usaha? Tak ada sangkut paut. Hakikatnya tak ada sangkut paut, tak ada. Sebab tu dalam ahli sunnah, usaha dan ikhtiar kamu itu tidak memberi bekas. Tak beri bekas tu maksudnya bukan kata dengan kau makan ubat tu, pasal ubat tu dia ada kuasa juga. Tu habis syirik kita. Tak ada. Itu obat itu hanyalah sebahagian daripada usaha dan juga ikhtiar kita. Allah Ta'ala yang izinkan untuk kita sembuh. Baik. Okey, lepas tu Syekh kata, bila kita beriman dengan qadar, maknanya janji baik, janji buruk ni, maka dia menjadikan kita akan terus berusaha dan berikhtiar dengan serba-serbinya. Tak ada menyerah. Tak menyerah. Itu semua dalam ilmu Allah. Saya tak tahu. Saya sebagai hamba disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Sentiasa memilih benda yang baik. Lepas tu Nabi usaha. Nabi waktu peristiwa hijrah, Nabi ni takkanlah dia tak boleh minta dengan Allah tu untuk Allah Ta'ala jaminan keselamatan dia. Mesti Allah Ta'ala selamat. Tapi Nabi nusuk dalam gua Thur.
Kalau kita kira nusuk dalam Gua Thur tu, usaha dan ikhtiar lah tu. Duduk dalam Gua Thur, keluar waktu malam, suruh anak Sayyidina Abu Bakar padamkan kesan-kesan tapak kaki. Suruh kambing lalu, bawa kambing supaya kambing ni hapuskan kesan-kesan tapak kaki. Suruh hamba Sayyidina Abu Bakar bawa kambing tu malam-malam naik Gua Thur nak perah susu. Ni semua kerja-kerja susah lah ke? Sebab apa? Sebab beriman dengan qada dan kadar bahawa baik buruk datang daripada Allah bukan menjadikan kita tak berusaha, menjadikan kita lebih berusaha, lebih berikhtiar untuk cari jalan supaya bagaimana kita Allah Ta'ala golongkan dalam golongan yang baik, supaya Allah Ta'ala jadikan kesudahan hidup kita baik. Sentiasa kita memilih untuk nak bawa diri kita ke arah benda baik, bukannya menjadikan kita give up. Allah Ta'ala tentu belaka dah, jadi saya duduk diam tu, tak. Kerana bila kamu duduk diam daripada beramal, itu kamu dah bawa diri kamu itu untuk menjadi golongan yang tidak baik. Golongan yang ada tanda kan? Golongan as-sa'adah, ahli-ahli syurga ni ada tanda dia. Ahli-ahli neraka ada rupa dia. Ahli syurga orang yang kembali pada Allah dengan amal, kembali Allah dengan bekal. Jadi pamerkan diri kita ini sebagai kita ini golongan-golongan ahli syurga dengan khauf dan juga harap. Hakata. Okey, lepas tu kemudian Syekh cerita, dan hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari keredaan Tuhan. Usaha. Jangan serah diri tuan-tuan, jangan serah diri. Tidak berserah diri. Nabi Allah takdir menentu, dah usaha. Ikhtiar mencari redha Allah. Bangun malam, baca Quran, sedekah, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir majlis-majlis zikir, hadir majlis ilmu. Jangan. Usaha. Teruskan berikhtiar mencari keredaan Tuhan, cari redha Allah. Apa yang kita dengar daripada syariat untuk mendapat redha Allah kita buat. Jaga lisan, jaga pandangan, jauhi perkara yang haram. Itu semua mencari redha Allah. Baik. Keredaan Tuhan pada mengerjakan sekalian perintah-perintahnya dan meninggalkan sekalian larangan-larangannya. Nampak? Buat taat dan jauhi pada segala maksiat. Hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari kehidupan yang halal. Curi tak boleh pasrah gitu, curi. Dahlah curi pasrah. Berapa curi gitu dah. Tertulis dekat Azali aku curi dah. Bukan boleh gitu. Berzina, tutup buka aurat pun dah gitu dah. Saya nak jadi benda orang zaman sekarang ni rosak betul. Dia buka tudung, saya nak jadi diri saya. Amal betul lah. Tu diri ahli neraka. Saya nak jadi diri saya. Zaman sekarang ni buka aurat pun ada sebab. Mula-mula tutup molek, lepas tu buka lah. Biarlah saya be yourself. Orang putih panggil, jadilah diri kamu sendiri. Diri kamu mana? Diri saya gini ya, gini. Tak haula wala quwwata illa billah. Jahil. Jadi orang-orang ni lah ikon. Zaman sekarang ni artis-artis ni ikon. Ikon anak-anak muda. Macam anak-anak muda tak jadikan ikon di Rasulullah, kerana dia lebih kenal kepada artis. Kenal. Bila terlalu kenal tu, maka akan datangnya cinta. Kenal. Artis ni kenal sangat. Tak, bukan anak muda je, anak-anak tua pun kenal artis. Kenal. Artis kok Allah minat sangat. Tapi orang-orang yang dalam kelas ni memang tak minat lah artisnya. Minat sangat. Cerah. Artis cerah pun dia pun sedih. Sedih dia. Allah cerah, ya Allah. Susah hati. Sampai dalam semayang teringat-ingat. Cerah. Pasal sibuk.
Sibuk dengan artis. Yang zaman sekarang ni dahsyat. Cerita hak dalam kisah hak dalam cerita tu, hak dalam filem drama tu, itu dia boleh cerita tu dalam ni. Tengok dah episod akhir, kata cerah juga akhirnya nak kahwin dengan siapa. Seolah macam benda tu betul. Padahal maknanya hak dalam drama petang, dia boleh borok tu seolah macam macam ya salam. Banyak sungguh masa orang zaman ni. Banyak sungguh masa sampai kena nak mikir hak dalam filem tu. Esok ni apa jadi? Esok ni kahwin ke tak kahwin? La haula wala quwata illa. Banyaknya masa kita tak. Tapi nak ngaji, nak apa tak ada masa. Tapi banyak sungguh masa nak mikir hal yang tak realiti pun. Kalau mikir orang hidup tu, orang hak realiti boleh gagah hari ni dah. Nak mikir benda hak tak ada benda. Sia-sia. Banyak buat pekerjaan yang sia-sia. Min husnil Islam mar'i, daripada sebaik-baik Islamnya seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, saat dia mampu meninggalkan benda yang tak faedah. Orang Islam bila dia mampu tinggalkan benda yang tidak berfaedah, itulah tanda dia Islam yang sangat baik. Orang Islam yang sangat molek. Dia takkan buat benda yang tak berfaedah. Bukan benda dosa. Tadi tengok drama, tadi tak berdosa. Tak berdosa. Okey, selagi tak membangkitkan syahwah ke apa, dosa tu tak, tapi sia-sia. Betul tak? Ke dapat pahala tengok drama? Ada. Dosa pun tak, pahala pun tak. Benda yang tak ada dosa, tak ada pahala, ini dinamakan benda yang sia-sia. Orang Islam yang baik bukan setakat dosa, sia-sia pun dia tinggal. Sia-sia maknanya dia semua hidup dia buat benda yang untung ke akhirat. Gitu. Kalau dia duduk zikir, boleh. Tolong orang, kau tak berzikir, takkan zikir sama Ustaz. Tolong orang. Masak. Alah. Buat kuih, nak sedekah ke orang. Ya. Hidup kita ni boleh setiap masa. Niat tu. Tidur pahala tak? Pahala tidur. Tidur ya Allah, tidur sekejap ya Allah, nak bangun malam, qailullah. Ista'inu ala qiyamil lail bi qailullah. Beri kekuatan kamu nak bangun malam dengan qailullah. Qailullah ni tidur sekejap sebelum zuhur. Kejap apa dah? Sebelum zuhur. Kalau lepas zuhur bukan qailullah tu. Kalau zuhur tu memang sedap tidur panggil. Qailullah ni sebelum zuhur. Sekejap apa dah? Setengah jam tidur sekejap. Itu setengah jam kita sebelum zuhur itu akan beri kekuatan kita bangun malam. Ista'inu bil qailillah ala qiyamil lail. Cari kekuatan dengan qailullah itu untuk bangun malam. Sebagaimana kata Rasulullah, cari kekuatan kamu nak berpuasa dengan sahur. Sahur ni makan kurma tak apa dah sikit. Dia sumber kekuatan untuk puasa. Sumber kekuatan bangun malam, dia orang tidur tiang sekejap sebelum zuhur. Zuhur tidur. Pukul 1, pukul 12.30, pukul dah tidur sekejap. Walau 45 minit. Bangun, kuat, cergah dia. Itu tidur, ibadat. Walau kalau kita niat dengan niat yang soleh. Nak tidur malam, ibadat. Makan, ibadat. Makan, ibadat. Buat kerja rumah. Kerja, orang keluar pergi kerja. Okey, menyara, niat apa? Niat nak jaga, nak tanggung orang tua. Niat apa? Niat nak jaga anak-anak yang masih kecil. Niat apa? Niat supaya saya tak nak jadi orang yang suka minta-minta dengan orang. Itu semua fi sabilillah, kata Rasulullah. Sedang berada di jalan Allah. Niat itu. Ibadat ni bukan dalam bentuk zikir je. Masak kat rumah tu, masak. Orang perempuan masak. Itu masak bukan saja, bukan seronok nak makan. Masak nak bantu keluarga. Keluarga tak sempat nak masak ni, saya masak. Saya masak. Bila saya masak, saya nak dapat pahala sebab saya bantu keluarga saya, memudahkan urusan suami saya, memudah urusan anak-anak saya. Anak saya nak kerja, nak cari rezeki, nak mesyuarat, saya masak. Ini saya masak
Kata Rasulullah yang akan menjadi sebab pahala orang perempuan ni, dia boleh challenge pahala orang lelaki. Orang lelaki ni banyak keluar, orang perempuan tak banyak keluar. Tapi antara sebab dia boleh mengimbangi pahala orang lelaki bila dia menjadi pembantu dalam memudahkan urusan orang lelaki. Apa? Masak, gosok baju. Sebab tu kalau bahas fiqh, hari ni orang duk sibuk, tak wajib. Sebenarnya yang kena beri makan tu untuk lelaki, isteri tak wajib masak. Nak main gitu pula. Nak main tak wajib masak, tak wajib gosok baju, tak wajib kemas rumah. Suami kena bagi makanan ke saya. Suami kena cari pakaian untuk saya. Gitu nak main gitu. Kalau nak main gitu, itu orang panggil nak main masing-masing nak buat hak wajib je kan. Itu yang tok laki punya bagi kepada orang perempuan. Banyak benda yang tak wajib pun. Ini selendang dalam almari tu ada berapa jenis selendang? Berapa jenis baju kurung? Berapa jenis? Itu makan tu, makan sikit je, makan. Cupok beras je. Itu kita makan benda apa? Kambing sekor. Makan ikan tenggiri, tak ada wajib ikan tenggiri. Tak wajib ikan tenggiri, tak wajib ikan kembung. Tak ada lebih tu. Telefon ke apa benda ke, tak ada, tak wajib lah ke. Kalau semua pakat menuntut hak, nak buat yang hak, ini bahaya ini. Ini golongan-golongan dia cuba nak masukkan dalam perempuan. Sebenarnya yang wajib. Dia tak tahu yang banyak dia terima daripada suami dia tu bukan kewajipan, ihsan. Sama juga dia, ada benda yang dia buat untuk suami dia bukan kewajipan, ihsan. Nak dapat pahala. Perempuan ni kita nak didik dia nak masuk syurga. Mana boleh? Macam kita lah buat sembahyang fardu je, tak nak buat sembahyang sunat. Gitu. Mana ada hidup gitu? Mesti ada sembahyang fardu nak buat, sembahyang sunat tak buat. Walaupun Quran, baca Quran tu sunat, sedekah tu sunat, tapi kita buat belaka. Bila dalam rumah tangga nak buat wajib je. Tak ada tulis tu dalam agreement, saya kena masak nasi, saya kena. Itu zaman sekarang ni. Bahaya zaman sekarang. Ni ada tukang-tukang ajar dia, orang-orang liberal. Perempuan jangan buat. Tak wajib. Memang dalam fiqh ada tulis betul fiqh. Kita perhati apa yang suami beri kepada kita. Adakah semua yang dibagi tu wajib? Tak, banyak benda bagi hak sunat lebih. Macam kita dengan mak ayah. Siapa ada mak ayah lagi tak? Kalau mak ayah kita orang senang ni maksudnya mak ayah kita ni bukan fakir. Dia ada pencen dia. Kita anak tak wajib pun bagi duit apa ke mak ayah. Anak yang wajib bagi nafkah ke mak ayah ni mak ayah yang fakir, mak ayah yang memang tak ada hasil. Mak ayah kita pencen tak. Tak wajib pun, fiqh lah. Tapi boleh tak anak gitu, perangai gitu. Dia tak pernah tolong mak ayah dia sebab dia tahu mak ayah dia dah ada duit. Kita anak ni dia tak makanan, bagi duit juga, bagi. Itu tak wajib dah ke tu? Tak wajib dah ke? Sunat. Tapi kenapa kita buat? Pasal saya nak memuliakan ibu bapa saya. Nak muliakan ayah saya. Ini semua jalan-jalan untuk ke syurga. Itu bahaya tuan-tuan sekarang ni. Buat mari pemikiran gitu. Masak tak wajib. Dah. Atau orang perempuan duduk saja duduk rumah. Dengar pula ustazah kata masak tak wajib. Gitu duduk. Awak kena beli nasi kukuh ke saya. Kalau gitu tok laki beri nasi je. Nasi, garam, awak makan. Awak nak wajib kan? Awak makan. 3 kali saya bahan nasi je. Baju setahun 2 persalinan je. Awak jangan minta benda dia. Baju sepersalinan je. Musim sejuk, musim panas. Tu. Duk tukar tu baju. Ini rantai emas, gelang, mana ada wajibnya? Mana ada wajib suami kena beri barang perhiasan pada isteri? Mana ada? Tapi ada juga suami bagi. Ada juga suami bagi benda ni. Dah. Jadi si isteri dididik supaya menuntut yang wajib je. Tetapi dia nak dengan suami dia dituntut benda-benda sunat sekali, fardu kifayah dia minta. Ini tak betul. Jadi bahaya dia ajar perempuan itu. Ada dia didik gitu. Jadi orang perempuan jadi khususnya yang bekerjaya lah. Jadi gitu. Saya tak wajib.
saya tak wajib masak, suruh suami dia sediakan masak, tukang masak untuk dia, suruh sediakan ni, suruh sediakan duit belanja bulan. Ini rumah tangga tak ada kedamaian, ada tekanan, hidup dalam tekanan. Walaupun berpura-pura bahagia, tak? Ramai kita nampak orang begini akhirnya tiba-tiba bercerai. Sebab sebenarnya hidup gitu, hidup dengan bukan bertapakkan kasih sayang yang sebenar, tapi dengan kepalsuan, dengan material. Hubungan tu tercipta di atas dasar material. Ada barang, ada duit, jalan. Tak ada duit, kita tak dengan kasih sayang yang sebenar, kasih sayang kerana Allah. Dia senang ke suami saya juga. Waktu dia susah pun suami saya juga. Si suami gitu juga. Nah, bila dia dah pilih orang perempuan tu, dia dengan kasih sayang. Sebab ini nak menjadikan mengukuhkan hidup dia, dan dia kahwin tu untuk dia nak cari redha Allah dalam perkahwinan. Jadi dalam senang ke, dalam susah ke, dia akan bersama. Kecuali benda-benda perceraian yang dibenarkan ni, perceraian yang sampai dalam rumah tangga tu sampai ada mudarat, tak ada ketenangan dah. Ada. Maka syarak buat ruang supaya manusia tak boleh hidup sentiasa susah. Ada ruang perceraian. Sebab tu dia kata benda halal yang paling dimurkai. Supaya manusia tak boleh pula bertahun-tahun gitu menanggung. Itu tak bagus juga untuk hidup manusia. Sebab tu adanya ruang perceraian. Okey. Jadi hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari keredaan Tuhan pada mengerjakan sekalian perintah-perintah, perintah-perintah, dan meninggalkan sekalian larangan-larangannya. Hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari kehidupan yang halal dan memperbaiki kehidupan itu. Hendaklah yakin bahawa tiap-tiap suatu perkara itu adalah mengikut kepada sebab-sebabnya. Nampak? Semua datang daripada Allah, tetapi Allah Ta'ala juga menjadikan likulli syai'in sababa. Bagi setiap sesuatu itu Allah letakkan sebab. Nak suruh manusia ni jadi mudah untuk terima. Bila meninggal, kalau ikut memang sampai ajal dah. Tapi Allah Ta'ala jadikan asbab. Aksiden, asbab. Tapi kalau ikut, tak aksiden pun meninggal. Tapi itu asbab Allah Ta'ala jadikan. Ini dunia ni dipanggil darul asbab, rumah tempat untuk berlakunya asbab-asbab kepada setiap ketentuan Allah dia. Meninggal, sakit, dunia ni, mati, sebab aksiden, apa gini ni, potong kaki ni, kecil mani, apa, ada sebab. Tapi hakikatnya dia itu adalah segala ketentuan Allah yang telah berada di dalam ilmu Allah. Dah tertulis dah, memang dah tertulis. Baik, okey. Lepas tu, la ilaha illallah. Takut dan harap. Ni yang kata takut dan harap ni. Perbincangan di antara takut dan juga harap. Sebelum kita pergi dekat takut dan harap ni, saya nak baca juga sikit sini. Sebab kita semua jadi. Taufik tu apa pula? Ada orang sebut tanya, taufik tu apa Ustaz? Taufik. Taufik ni kat mana duduknya taufik? Kita semua minta taufik kan? Minta taufik daripada Allah. Dalam kita ni, segala ketentuan itu telah ditentukan oleh Allah, baik buruk. Lepas tu kat mana duduknya taufik? Yang dalam keadaan kita ni pula disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Tapi kita disuruh untuk minta taufik. Jadi taufik ni tuan-tuan, taufik ini adalah yang kita minta. Ya Allah, kurniakanlah aku taufik, kurniakanlah aku taufik. Apa taufik? Khalqu qadrati ta'ah fil abd, iaitu Allah menciptakan kekuatan untuk berbuat taat, keinginan nak buat taat kepada hamba.
Tu minta taufik tu. Kan kita katakan jalan nak pergi ke syurga ini, jalan yang mudah-mudahan kita ini tergolong daripada golongan orang yang ahli sa'adah, orang yang bahagia tu adalah ciri-ciri dia orang yang sentiasa mencari redha Allah dengan berbuat taat kan. Jadi kita minta taufik. Taufik tu apa? Supaya Allah Ta'ala ciptakan keinginan untuk berbuat taat semua dalam hati hamba ni. Ya Allah, berilah taufik kepada aku. Taufik ada muwafaqat, mana Allah Ta'ala sentiasa kita ni jadi mudah nak pergi sama, nak buat sama baik, sentiasa kecenderungan nak buat baik. Itu kita minta taufik daripada Allah. Itu mana taufik. Nampak? Macam bantuan daripada Allah kepada kita untuk kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, lepas tu kita akan masuk tajuk yang berikutnya, takut dan harap. Dengan beriman kepada qadar itu hendaklah menjadikan seseorang itu bersifat kepada takut kepada Allah serta berharap akan rahmat dan redha-Nya. Bila saat tuan-tuan beriman dengan qadar, tahu dah, maknanya bila kita beriman bahawa Allah Ta'ala tentukan dah kebaikan, keburukan, bahagia, celaka, semua telah ditentukan oleh Allah, maka hidup kita ini sekaligus akan jadi hidup di antara takut. Takut kita ni tergolong daripada golongan-golongan yang celaka, golongan ahli neraka. Allah, takutnya Allah, takutnya azabmu ya Allah. Tapi dalam masa yang sama, harapan kepada ya Allah, pilihlah aku daripada kalangan golongan ahli syurga. Hidup kena begitu, antara takut dan harap, seperti yang kita sebut di awal tadi. Jadi bila ada takut dan harap ni lah, buat taat pun tak ada. Satunya buat taat ni menjadikan kita tak akan memandang buruk kepada orang yang tidak berbuat taat. Sebab takut aku ni terima ke tak ketaatan aku. Yang kedua, bila kita dalam berbuat taat, kita tidak ada kepastian lagi, tak? Adakah kita akan mati dengan ketaatan juga? Satu, tak tengok orang, tak nampak keaiban orang. Yang kedua, aku ni sendiri buat taat dah ni, Allah Ta'ala terima dah. Sentiasa hidup dalam al-khawf wal-raja', di antara takut dan juga bimbang. Ini tanda orang yang beriman dengan qadar daripada Allah. Tadi satu, bila beriman dengan qadar daripada Allah tadi, dia tak akan tinggal usaha dan ikhtiar. Satu. Yang kedua, bila beriman dengan qada dan qadar ni, menjadikan seseorang itu sentiasa hidup dalam keadaan takut. Takut dan harap. Dia tak boleh hilang salah satu, tak boleh. Ada orang hidup dan takut. Takut saja, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa aku, Allah. Itu tak boleh, punah juga. Kamu ni Allah Ta'ala takkan ampun, macam mana takkan ampun? Sedangkan Allah Ta'ala janji dalam Quran, dia nak ampunkan dosa semua orang yang dia kehendaki, kecuali orang yang mati dalam syirik. Macam mana kamu kata Allah tak ampunkan kamu? Ada orang begitu, aku dah habis dah, aku tak boleh buat benda dah, aku memang ahli neraka dah. Itu orang takut saja, tapi tak ada rojak. Rojak tu rojak ni bimbang lah, harap. Bahasa Arab takut tu al-khawf. Al-khawfu, takut. Harap, ar-raja'u. Ar-raja'. Takut dan bimbang. Ada orang dia harap saja, berharap sama. Aku ni harapannya ahli syurga, tapi buat maksiat tak takut. Buat maksiat tak takut. Tapi dalam dia buat maksiat tu, hati sentiasa harap. Tapi tak tinggal maksiat. Tak tinggal, tapi harap. Harap Allah ampunlah. Dia tahu aku ni gini suka maksiat. Nak buat guna.
Harap je. Sebab tu kena balance. Orang harap saja tapi tak takut. Harap saja nak syurga, nak Allah Ta'ala buat baik pada dia, sedangkan dia sentiasa buat kemurkaan Allah, tak takut dengan Allah. Ada orang dia hanya takut dengan Allah sampai langsung tak ada harap. Takut dengan Allah, takut saja sampai tak ada harap bahawa Allah Ta'ala tu boleh ampunkan dosa dia. Bukan punya takut je. Hidup di antara ar-raja. Sebab tu dikata di sini al-khauf wal-raja. Bila kita benar-benar beriman, hendaklah. Jadi kata Syekh di sini apa? Dia kata bersifat takut kepada Allah serta berharap akan rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang wajib untuk kita beriman. Ni kita nak berhabis Antara benda lagi yang wajib kita beriman daripada benda-benda sam'iyat ni ialah al-Isra wal Mi'raj, iaitu dijalankan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Muqaddis pada malam dengan menunggang burak. Okey, itu antara benda kita nak kena beriman. Banyak sebenarnya. Ini dalam bab i'tiqad ni dia tak cerita habis lagi Banyak. Kalau kita baca kitab-kitab tauhid lagi panjang lagi. Beriman dengan syafaat, beriman dengan mati, beriman dengan dibangkitkan daripada kubur. Itu benda-benda sam'iyat. Ni dia cerita sebahagiannya. Antara benda yang kita kena beriman lagi, kita kena mengimani bahawa peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar. Nabi pergi sendiri ke memang naik burak? Ya, benar. Ada cerita dalam Quran. Wajib kena imani. Yang tak mengimaninya boleh dikufur. Kalau kita ada itu cerita palsu, kufur kita. Itu wajib kena beriman. Memang Nabi diperjalankan malam tersebut memang dengan roh dan jasad. Memang Nabi tak ada kat Mekah. Sungguh. Memang Nabi tak ada waktu itu. Tempat tidur dia Nabi tak ada. Dijalankan dengan roh dan jasad pergi ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa di Mi'rajkan. Hati nombor 2. Mi'raj, iaitu dinaikkan Nabi SAW daripada Baitul Muqaddis ke langit pada malam itu juga. Malam yang sama. Mana Isra, perjalanan daripada Mekah ke Al-Aqsa. Okey. Kemudian daripada Aqsa meniti setiap langit sampai langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga diberikan Rasulullah SAW dengan perintah salat. Dan Nabi SAW balik pada malam tu, maknanya malam yang sama Nabi berada di Mekah balik. Itu perjalanan salah satu daripada perkara yang wajib untuk kita imani. Baru memang sungguh ada berlaku perjalanan tersebut. Baik, insya-Allah di kuliah yang akan datang kita akan membahaskan tentang i'tiqad lain yang lain daripada i'tiqad ahli sunnah. Ini yang kita akan bahas. Jabariyah. Jabariyah ni apa benda? Kefahaman bukan ahli sunnah ni. Mu'tazilah. Baik, Mu'tazilah tu apa Mu'tazilah? Baik, kat mana duduk ahli sunnah wal jamaah? Kita akan bahas apa beza di antara pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan Jabariyah dan juga pegangan Mu'tazilah. Itu Jabariyah dengan Mu'tazilah tu bukan ahli sunnah. Yang ahli sunnah ini yang disepakati ini Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Apa pegangan dia daripada sudut konsep perbahasan qada dan qadar ni Baik. Lepas tu kita akan bahas tentang apa? Mukjizat, karamah, sihir. Ada apa mukjizat? Mendapat karamah, mendapat sihir. Semua benda khariqul adat lah ke tu. Menyalahi adat. Benda tak nampak boleh berlaku. Tapi ada kalanya karamah. Ada kalanya itu kita akan bincang insya-Allah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. اللهم فقهنا في الدين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.